Macam mana nak beli rumah tanpa riba? Aduh, sahabat kita ni apa tanya. Ui, borek dan panjang nak jawab soalan dia ni. Acik pula sebenarnya belum siap kapal orang. Tu yang konten acik yang sebelum-sebelum ni, konten ni ringan-ringan yo. Ada siap kapal orang so, masuk mood orang lah gitu. Wallahualam. Beli rumah tanpa riba ni dia tajuk kecil. Dia bawah tajuk besar ni ikhtiar dan sandar mu Tuhan. Ada banyak jalan ikhtiar ni. Malah konsep rumah dan masyarakat tu sendiri kena bahas panjang lebar. Tapi acik try kocik lah perbahasan ni. Mula-mula sekali kau berniat bahawa kau ni berkehendak pada Tuhan kau. Lepas tu ikhtiar. Berkehendak mu Tuhan dan ikhtiar ni dia kena sejalan. Baru Tuhan buka jalan yang tak disangka-sangka. Tuhan ni kau kena ingat dia ego dan suka tunjuk kuasa, suka tunjuk dia wujud. Kau ikhtiar macam ni, dia beri macam ni. Supaya kau rasa ikhtiar kau tu sampah. Dia ni wujud dan handa. Lepas tu kau rasa hina, kau rasa bersyukur. Payah ni nak faham dengan kau ni. Dia di antara fizik mau metafizik. Hakikat mau makrifat. Rasa mau pacar indera kita ni dengan rasa mau dalam hati yang tak boleh dibuktikan wujud. Nampak? Bahasa cik pun dah berbolit-bolit ni. Baik, kau cik yang lain. Lepas kau berniat, berkhendak tadi, kau ikhtiar. Macam mana cara kumpul duit, beli lot tanah sendiri. Kumpul ni, jangan sampai kau ambil hak anak bini kau. Contoh gaji kau sekarang ni. Tu kan joki kau tu. Tu joki anak bini kau. Tuhan beri joki tu melalui kau. Supaya kau ada maruah jadi suami, ada maruah menjadi seorang abah. Kau faham baik-baik bahasa cik ni. Jadi kau kena buat bondo lain sebagai ikhtiar terhadap kehendak kau tadi. Jangan ambil joki anak bini. Contoh siang kau kerja kan. Habis kerja ambil 2 jam berkhidmat untuk orang bagi mendapatkan upah. Kalau meniaga yang kena beli stok ni lain. Kau kena mula pada bawah memang payah. Meniaga kedekat yo tanpa stok. Ni namanya perkhidmatan. Contoh runner kau lala move kau sejam 2 yo. Ingat, masa pun adalah hak anak bini. Jangan kerja dunia sampai ambil hak orang. Walau hak anak bini ni. Okey, apa plan kau? Plan kau ialah beli tanah lot jauh-jauh ke kampung. Asalkan ada internet yo. Nak beli kena ada internet ni jam. Ada bank kena ada internet ni jam. Pada ketika ini 50,000, 60,000 boleh dapat tanah lot. Dan kau jangan golak pula. Kau jual lamu boleh beli tanah. Kau jangan golak. Kau takkan faham matematik Tuhan ni loh. Bila kau bergerak dalam kurungan ikhtiar lah, poi sanun, poi sini kan. Atas niat kau pada Tuhan tadi, kau akan jumpa macam-macam jalan yang tak disangka-sangka. Tuhan disusun kau. Tuhan dia barik, dia maha, dia pengatur cara, dia mengatur. Tuhan dia maha kaya. Jadi ikhtiar selain daripada gaji tadi, kau bagi. Pertama, beli omeh. Omeh ni kena beli omeh fizikal. Beli omeh dapat omeh. Bukan beli omeh dapat kotek. Dapat dalam sistem omeh kau duduk dalam sistem jangan. Sebab apa beli omeh ni? Sebab kalau kau menyimpan duit kau ni pada harga dah cukup nanti, tanah dah bukan harga tu. Harga tanah ni dia berkembang, dia berinflasi. Duit kau tak berkembang. Jadi kau kena ikat omeh. Dan omeh fizikal. Jangan dia bukan-bukan. Kau kena scam padan kau. Kedua, ikhtiar kau carum KWSP. Atau tabung haji atau ASB yang kerajaan punya. Kau jangan memandai-mandai ponggit-ponggit macam-macam lah kau orang yang kerajaan punya. Okey, kalau Allah izin, Tuhan izin dan kau beli tanah cash, kau apply rumah SPNB kau, rumah kerajaan negeri kau, kan kau hutang mau kerajaan. Bila kau hutang mau kerajaan ni, mana tak ada lah riba, malah dibagi pula subsidi. Dah ada rumah, insya-Allah rumah bebas riba pada hari tu kau. Kalau Allah tak izin, wang carum kau tadi, kau sewa pondok agama pada hari tua kau. Kau kena study lah pondok-pondok agama ni. Pondok-pondok agama dewasa ni kau study sendiri. Rumah ketika zaman kau makan gaji ni, kau sewa yo. Kau mampu boli lah. Maksud cik lah. Jangan gaduh nak boli rumah ke bandar-bandar, tompek kau cari makan. Tak semestinya tompek cari makan adalah tompek yang sesuai untuk kau di hari tua. Mampu boli, tak mampu ikhtiar lain. Bila kau dah berniat berkehendak pada Tuhan, segala perjalanan kau di tengah-tengah tu kau kena sandar ke Tuhan. Contoh, hantar anak sekolah kan, parking kau jauh. Saja dan tak maun sosaan pintu pagar sekolah. Sebab nak mudahan urusan orang. Sebab dan ni berkehendak sesuatu ke kau ni, ya Allah. Kenapa? Segala bondo yang kau nak impian kau tu, kau ikhtiar dan kau sandar ke Tuhan. Contoh, bila kau ziarah orang ke hospital. Saja yo dan naik tangga ni, ya Allah. Supaya lift ni ada banyak peluang untuk orang sakit. Sebab dan ni berkehendak sehat mau kau, ya Allah. Dengan sehat ni lah dan nak ikhtiar beli rumah. Nampak? Kau pun naik tangga. Sihat pun dapat insya-Allah.
Kau hendak kau terhadap fizikal macam rumah ni, kau tak boleh sandarkan kepada ibadah peribadi, kau tahajud boleh selesai masalah. Acik cakap benda ni dia tak habis ni. Pasal kalau acik jolehkan benda ni dia jadi panjang. Jadi kau rasa macam polik, acik ni sosek kau. Jadi nantilah siap kapal perang balik, nanti acik akan jolehkan lagi. Panjang bona nak buku kuliah ni kan. Kapal perang acik pun tak siap lagi. Tutup cerita. Dah lama nanti kau akan faham lah. Ia akan abudu, ia akan nasta'in. Sebab apa kau dicipta atas dunia ni. Atas segala napeh kedipan mata, dan ni milik kau ya Allah. Dan berkondak mu kau ya Allah. Maliki yaumiddin. Penyudah nanti kau akan faham. Sebenarnya kau bukan kerja rumah. Kau kerja bondo. Tuhan halukan kau bondo yang lebih besar. Dan bondo-bondo dunia macam rumah, mutu, kereta ni semua dia akan follow kau. Dengan sendiri